Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar PPKE. Peperiksaan akhir semester 2 sidang akademik 25-26 semakin hampir. Jadi saya nak ambil peluang ini untuk ucapkan kepada anda semua, selamat menduduki peperiksaan kepada semua. Tenang, fokus dan percaya pada usaha yang anda dah lakukan selama ini. Semoga setiap pengorbanan, ulang kaji dan kesungguhan anda akan membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Anda juga perlu tahu bahawa sebagai pelajar PPKE USM, anda sebenarnya berada di landasan yang sangat-sangat baik. Program ini bukan sahaja diiktiraf oleh KPT, Agensi Kelayakan Malaysia atau juga dikenali sebagai MQA, dan badan profesional seperti Board of Engineers Malaysia, malah program ini turut mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kurikulum yang dirancangkan di dalam program akademik di PPKE bukan hanyalah teori semata-mata, tetapi juga mengambil kira teknologi dan keperluan kemahiran terkini daripada industri. Ini adalah hasil kerjasama rapat antara USM dan industri. Ini bermaksud usaha anda hari ini sedang membuka pintu yang lebih besar untuk masa depan anda, sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Malah, kita sendiri dah nampak bagaimana pelajar-pelajar PPKE sebelum ini telah berjaya melangkah jauh dengan gaji yang premium. Ada yang diterima bekerja di Singapura seperti Micron dan UMC Singapore. Di Taiwan seperti TSMC, siapa tak kenal TSMC sekiranya anda terlibat di dalam semicon. Di Jepun seperti Kawai, di Korea seperti Samsung, malah di Amerika Syarikat seperti Apple. Semua ini membuktikan bahawa peluang itu memang wujud dan anda juga mampu untuk sampai ke tahap itu. Justru, letakkan sasaran anda tinggi-tinggi dan berikan yang terbaik di dalam setiap kertas peperiksaan nanti. Jangan pandang rendah kepada kemampuan diri sendiri. Usaha anda hari ini bukan sahaja untuk keputusan peperiksaan, tetapi juga untuk masa depan yang lebih cerah, untuk membahagiakan ibu bapa dan keluarga, serta untuk menjadi sebahagian daripada generasi yang akan terus memajukan dan melonjakkan sektor E&E negara Malaysia. Akhir kata, selamat maju jaya buat semua. Anda boleh lakukan yang terbaik. Terima kasih.